sekiranya pelaku itu adalah ahli keluarga, macam tadi Panik tanya, apa yang polis akan lakukan? Sudah tentu kita melihat tadi dari aspek keselamatan dia, mesti dipisahkan supaya tidak ada ancaman keselamatan kepada kanak-kanak tersebut. Kalau kita tahu mangsa ini adalah diperlakukan sebegitu oleh bapa dia, ibu dia ataupun ahli keluarga lain, bermakna pihak polis akan merujuk kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah perlindungan dapat dikeluarkan, dipohon ke mahkamah. Kita perlu separate supaya mangsa ni tidak menjadi perlu diberi pelindungan lah. Bermakna akan ada tempat selamat yang kanak-kanak ni akan dibawa, terutamanya di bawah institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat. So bermakna kat sini kita nampak peranan pihak polis ni dia bukan bekerja bersendirian. Dia ada rakan-rakan dia, rakan-rakan strategik dia dalam melaksanakan tugas ini. So bermakna polis pertama datang pada polis identify di mana harusnya kita bertindak ni, terus menerus mengambil keterangan ataupun terus buat tangkapan atau merawat kanak-kanak ini dulu. So bermakna itulah peranan hospital tadi, ada rakan-rakan strategik yang perlu bersama-sama dalam menangani jenayah yang berlaku terhadap kanak-kanak